Let's get ready with me in Dubai day 1. All my makeup product dalam ni. Alamak. Kena basahkan kita punya gebu dulu. Color corrector. Gebu kita. Just sekejap. Kita pakai concealer. Guna sponge yang sama. Terus blend. Of course, kita punya liquid blusher. Hari ni I nak campur 2 coat. Coat Trust dan coat Confidence. 1 dot, 1 dot. Just blend. Macam tu. Love. Tengok colour dia. Sangat pigmented. Kalau korang jenis soft-soft je, pakai sikit-sikit. Jangan pakai banyak. Kita lain awak. Kita memang suka pakai tebal-tebal awak. Of course. Takkan tidak. I just pakai brow Cara. Hari ni kita like pinky-pinky sikit lah. Eyeshadow dan untuk eyeliner, of course kita pakai eyeliner Sally. Macam tu je. Of course, mascara Sally untuk bawah mata. Yang ni before, yang ni after. Of course kita kena shading hidung. Highlighter. Lip matte, macam biasalah. Lip matte Anas. Liquid blusher ni yang coat Joyful letak sikit as ombre. Punya lip plumper as gloss. And this is our final look. Dah siap.